Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, bila jadi tiga benda ni baru nak beriman, tak ada guna. Nabi kata tiga benda ni jangan sampai jadi. Jadi tiga benda ni baru kita kelupuk nak beriman, nak jadi orang baik, nak ikut agama, it's too late already. Lewat dah, tak boleh buat apa dah. Nabi kata. Apa dia? Yang pertama, tulu'i syamsi min maghribiha. Matahari naik ke barat, matahari duk naik ke timur, tak apa lagi. Kita boleh bertaubat, kita boleh semayang, kita boleh puasa, kita boleh baca Quran, kita boleh buat semua kebaikan yang Nabi suruh buat, kita boleh buat. Matahari terbit ke belah barat, tak payah buat apa dah. Pintu taubat pun sudah ditutup, baru nak beriman, sudah tidak diterima. Yang kedua, wad-dajjal. Bila keluar main dajjal, terus buat apa dah? Sudah terlewat. Yang ketiga, wadabbatul ardi. Keluar satu jenis makhluk daripada muka bumi. Benda-benda ni dia menjadi alamatul kubra. Dia menjadi alamat-alamat besar kiamat. Bila dia main benda ni, tidak ada lagi taubat kepada manusia. Bagi orang yang belum Islam, tidak ada lagi cerita masuk Islam. Bagi orang yang tak beriman, tidak diterima lagi iman pada ketika itu. Siapa kata? Nabi SAW kata di dalam hadis riwayat Muslim, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis lain dia kata taubat manusia diterima oleh Allah selagi mana nyawa tidak digargarah. Ni dia panggil gargarah ni kan. Bila orang nak mati, dia nyawa bunyi dia nak habis lah. Tu dia panggil gargarah. Dalam hadis sahih ni dia kata apa? Apabila satu orang sudah duduk dalam keadaan itu, dalam stage itu, dia menyawa tak macam biasa dah, dia menyawa bunyi mendidih di rengkung ni. Pada ketika itu, taubat sudah tidak diterima. Pada ketika itu, segala benda yang dia buat sudah tutup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi orang yang umur panjang, dia tunggu sampai nampak tanda-tanda besar yang disebut tadi. Bagi orang yang mati sebelum dia mai tanda-tanda besar kiamat, dia boleh bertaubat selagi nyawa dia tidak digargara.